Assalamualaikum tuan-tuan. Hari ni saya nak tunjuk kenapa BMW X5 on demand. Ramai orang tengah cari dan saya ada 4 buah unit yang ready stock. Datang dari jauh boleh terus bawa balik sebab dah ready Puspakom, dah ready semua. Boleh tukar nama terus bawa balik. Okey, saya ada unit 2017 dan 2018. Okey, tuan-tuan, saya akan go through 4 buah unit BMW X5 kenapa berbaloi beli pada tahun sekarang. Okey, let's go. Alright tuan-tuan, yang pertama kenapa berbaloi untuk BMW X5 ni kerana dia adalah hybrid plus petrol. Okey, di mana bila kita tahu hybrid punya sistem support petrol, minyak akan lebih jimat dan driving experience akan lebih, orang kata memang sedap lah bawa X5 ni. Okay, tetapi untuk maintain dia tak terlalu mahal dan juga tak terlalu murah. Okay, dia just average. Okay, untuk 2026 ni ini antara kereta reliable SUV compact yang memang premium, yang memang ada kelas, ada cita rasa, boleh feel rasa orang kaya dan at the same time boleh dapat rasa keselesaan BMW X5 ni tuan-tuan. Okey, harga bermula RM58,800 sahaja sehingga RM65,800 sahaja. Okey tuan-tuan, jom saya tunjuk dulu kepada tuan-tuan untuk BMW X5 tahun 2018, lagi satu enjin 2000cc sahaja tuan-tuan. Road tax tak mahal, tak pening kepala setiap tahun. Betul tak tuan-tuan? Okey. Alright tuan-tuan, yang ini saya nak lepaskan dengan harga RM65,800 sahaja. Jangan risau, condition X5 yang saya ada ni semua sihat-sihat. Boleh bawa foreman, boleh test drive, tak ada masalah. Alright. Yang ini tuan-tuan, seat interior dia color hitam tuan-tuan. Alright, saya ada satu unit yang saya akan start sikit. Okay, nak bagi tuan-tuan dengar speaker Harman Kardon dia. Memang sangat cantik lah BMW X5 ni. Ni saya tunjuk POV kereta yang mana tuan-tuan dari jauh untuk tengok lebih detail kereta ni. Tuan-tuan, sekejap lagi saya bagi tahu ramai yang risau tentang bateri BMW X5 ni. Okey, tetapi saya akan beritahu lebih lanjut lagi tentang BMW X5 ni di dalam video ini. So, tengok betul-betul, layan je video ni sambil makan kuaci. Alright. Yang ni tuan-tuan, saya ada BMW X5 tahun 2017. Yang ni saya nak jual dengan harga RM58,800 sahaja. Mana yang suka interior color macam old school, old money, color brown coffee, ini dia tuan-tuan. Saya ada tuan-tuan. Right? Alright, inilah masa dinanti-nantikan. Saya akan cuba start BMW X5 depan saya ni. Kita tengok full review tuan-tuan. Alright, let's go. Mostly BMW X5 yang saya ada, mileage pun tak tinggi. Kadang dapat 80,000, 100,000 macam tu saja. Untuk BMW X5 ni kita dapat 100,000 sahaja. Okay. Ini antara BMW X5 yang memang cantik lah tuan-tuan. Alright, tuan-tuan, untuk BMW X5 Harman Kardon ni berharga 6,000 hingga 12,000. Tak silap saya, X5 ni dia punya sistem, sound system dia dalam range harga 10,000 tuan-tuan. Sebab apa? Dia punya sistem memang sangat sedap. Saya bagi tuan-tuan dengar dia punya radio macam mana ya. Okey tuan-tuan, tak boleh lama-lama takut kena block video ni. Alright. Tuan-tuan, yang ini saya dah bagi tahu harga ke tadi? Saya rasa belum. Alright. Yang ni BMW X5 2018 2000cc sahaja. Yang ini saya nak lepaskan dengan harga RM65,800. Siap Puspakom, siap tukar nama, boleh terus bawa balik, cash and carry, tiada hidden tambahan,
tiada charge fee yang lain-lain, boleh nego lagi, semua boleh. Yang penting tuan-tuan datang sini, tengok kereta, kalau okey, kasih deal. Alright? Okay, last but not least, saya ada satu kereta BMW X5 yang handsome, dah ada lips dia, mata memang cantik, tayar tebal lagi. Inilah dia, BMW X5 tahun 2017 tuan-tuan. Yang ini saya nak lepaskan dengan harga RM59,800 sahaja. Alright, saya memang suka colour putih tuan-tuan. Kalau BMW X5 ni, dia dah pasang diffuser, memang sangat cantik BMW X5 ni tuan-tuan. Memang sangat cantik tuan-tuan. Alright, itulah dia 4 buah BMW X5 yang saya ada. Okay, tadi saya nak cerita tentang ramai yang takut tentang bateri hybrid. Betul tak tuan-tuan? Okay, saya ada pengalaman dengan klien saya selepas beberapa tahun. Bateri hybrid dia beli dengan saya second hand, bateri hybrid dia Kong. So nak dipendekkan cerita tuan-tuan, worst scenario untuk kereta BMW X5 adalah bateri hybrid dia. Okey, hari tu dia kena bateri hybrid dia mengeluarkan kos hingga 13,000. Dia bukan tukar bateri hybrid sahaja, ke major service dan pump dan sebagainya. Itu adalah worst scenario. So kalau pendapat saya dekat sini, dah kebanyakannya berpuluh-puluh BMW X5 saya jual, hanya satu sahaja yang jadi sebegitu. Okey, dia tak common untuk BMW X5 ni. Kalau pandai jaga dia bateri, hari-hari charge dekat rumah, sebab dia pakai plug-in bateri. Plug-in ni kita boleh charge. Saya tunjuk salah satu dia. Okay, nampak? Dia siap bagi dengan charging. Charging port ni tuan-tuan boleh charge dekat rumah sahaja. No problem. Memang senang. Ada power boot sekali tuan-tuan. Okay, so mana yang cakap kereta rosak kena 50,000, itu semua yang tak pernah tahu langsung pasal BMW X5 ni tuan-tuan. Worst scenario 13,000, tapi mostly InsyaAllah jaga bateri dengan baik, tak ada apa tuan-tuan. Rasa minat boleh je pakai. Okay, sebab tuan-tuan beli kereta kat sini kereta cash, bukan kereta bayar bulan-bulan. Okay, jangan risau kalau nak pakai BMW X5 ni. Yang paling penting dia dapat jimatkan minyak harian kita. Maintenance barang-barang dia pun tak mahal tuan-tuan. Minyak hitam dia pun baru pakai dalam 6 liter macam tu. So dia tak mahal mana tuan-tuan, mampu pakai. So kalau video ni dapat membantu tuan-tuan nak cari BMW X5, boleh terus cari saya Harith di Ride Motoring Rawang tuan-tuan. Okay, saya adalah specialist Continental, BMW, Mercedes, Volkswagen, semua saya ada. Alright, dekat barang-barang yang saya cakap tadi, repair tu semua kita boleh settlekan untuk tuan-tuan. Kita memang dekat sini harga cash jualan, tiada warranty, tetapi kita transparent. Bawa foreman boleh, kita bagi tuan-tuan test drive. Kita nak pergi ke bengkel kita untuk check depan-depan, customer tengok kita cucuk komputer, semua boleh. Okay, selain nak cari BMW X5, saya banyak lagi merch kat dalam, boleh tanya saya saja, tak ada masalah. Apa-apa boleh cari saya Harith di Ride Motoring Rawang. Assalamualaikum.